Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Saiful bin Abdul Karim, tenaga pengajar di Kolej Komuniti Bandar Baru. Sebagai tenaga pengajar, kami sentiasa mencari jalan untuk memudahkan pelajar kami dalam PDP. Salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan aplikasi Automotive Assistant. Aplikasi ini dapat membantu pelajar dalam menjelaskan kendalian dalam sistem kenderaan iaitu pada CLO1. Pada masa yang sama, ia juga dapat membantu pelajar dalam melaksanakan penyelenggaraan mengikut prosedur yang betul iaitu pada CLO2. Aplikasi Automotive Assistant ini mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama, membantu pelajar dalam PDP. Kelebihan yang kedua, membantu pelajar dalam mengenal pasti kerosakan. Kelebihan ketiga, mengenal pasti lokasi bengkel yang berdekatan jika memerlukan. Buka aplikasi Repair Assistant. Anda boleh masukkan nama anda untuk sistem kenal pengguna, kemudian klik butang Save untuk simpan. Kemudian tekan butang klik untuk bantuan. Chatbox ini akan berinteraksi dengan pengguna mengikut subjek yang telah ditetapkan oleh tenaga pengajar. Chatbox ini akan memberikan tata cara untuk mengenal pasti kerosakan dan memberikan tata cara untuk membaiki kerosakan tersebut mengikut prosedur kerja yang telah ditetapkan. Jika ada keperluan untuk menghantar kenderaan ke bengkel, terus tekan lokasi bengkel terdekat untuk dapatkan lokasi bengkel yang berhampiran. Aplikasi akan menggunakan Google Maps dan terus dapatkan lokasi bengkel yang ada. Jika ada keperluan untuk dapatkan bantuan carian Google, hanya perlu klik mikrofon dan dapatkan maklumat dari carian Google.